Oi, lawa belon. Alhamdulillah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni dia. Aku teringat nak tengok kereta apa dalam ni. Okey, sekarang ni kita balik hotel dulu. Nampak Zultanite Cappadocia Hotel. Kita pergi bilik aku je. So, hari ni aku nak tunjuk outfit yang aku pakai pada suhu 1 degree. Memang orang cakap apa? Outfit seadanya sebab aku tertinggal aku punya pakaian winter di Istanbul. Sekejap Okay, ni nombor bilik aku 101. Nampak? Kunci. Assalamualaikum. Sepah Sekejap. Kunci kena ambil. Kunci kena ambil. Sebab pintu ni cuma boleh buka di dalam je. Okay, tak barang dulu. So aku nak tunjuk pakaian aku, outfit aku untuk 1 degree seadanya. Okay, gelap lah, macam gelap je. Okay, boleh nampak Okay, yang pertama kita buka dulu. Ada satu, ada barang jap letak dulu. Letak barang dulu. Aku tak bawa bag, jadi semua sempat dalam poket jaket. Kamera apa gitu. Nak kena cas semua ni. Okay, kita buka satu. Okay, jom tengok outfit aku. Kenapa lampu ni macam gelap ni? Tadi pagi punya dah terang. Okay, kita buka satu. Ini adalah windproof sebenarnya. So dia memang tak sejuk lah. Tak sejuk, tak basah. So kita buka satu. Ya. Langkut jam pula. Ini kita buka di sebelah. Okay, ni satu jaket kalis air waterproof dan kalis angin lah, sejuk. Okay, ni jaket dalam ni ada apa, bulu-bulu ni. Ni tadi aku dah try. Memang kalau pakai ni je, luar ni merah ni basah. Bukan basah, dia sejuk. Dia tak basah tapi dia sejuk. Dalam memang tak panas lah, tapi dia basah ni menyebabkan dalam jadi sejuk. Okay, ni yang kedua. Kita buka jap. Ni outfit aku untuk 1 degree je. Okey lah, dia tak terlampau sejuk sangat dan tak panas sangat. Okay, kemudian aku ada pakai stone. Buka jaket yang merah ni. Aku buka ini, terus sejuk aku punya lonjong. Aku punya baju ni. Lepas tu aku ada thermal satu. Thermal ni steng je. Thermal ni steng je. Dia tak ada lengan. Okay, thermal ni steng, tak ada lengan. Dah, tu je baju aku pakai. So, 1 hitam. Lepas tu ni 2 3 4. Seluar double. Seluar ni ada 2 lah. Dalam ni ada lagi satu seluar thermal. Okey, tak sejuk. Untuk 1 degree, tadi 0 degree pun okey, alhamdulillah masih boleh orang cakap boleh tahan. Ini aku buka tu sejuk. Dan ni lupa. Ni penting ni. Ni penting yang kat leher ni. Kena cari pakai. Jadi kabel leher dan telinga. Ada satu. Ni aku pakai ni. Telinga aku pakai macam ni. Sebab telinga ni sejuk, sensitif. Jadi aku pakai macam ni. Ikutlah kau nak pakai Snoopy atau sebagainya, boleh pakai. Ni tutup telinga macam tu. Nampak? Nice. Tutup telinga macam tu. Ni aku pakai. Sebenarnya yang leher ni penting lah. Kalau kau sejuk, kau boleh tarik macam ni. Tarik di atas. Dah. Tutup je. Ni aku buka. Okay, so ini sejuk. Ini memang betul-betul sejuk. Okay, jadi itu saja untuk share outfit aku bagi suhu 1 degree. Memang itulah, menyesal betul lah tinggal lagi dekat Istanbul. Jadi kita pakai apa yang ada. Okay, tak sejuk. Ni sekarang dah sejuk kan. Aku dah buka dulu baru rasa sejuk. Okay, terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi untuk next video. Kalau ada pertanyaan boleh komen. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.